Kita dah sampai rumah kita, stiker. Sayang guys. Kita dapat homestay. Okay. Pusing-pusing. One shot. Bismillah, Assalamualaikum. Rambut sedikit dia ni kat tangan aku ni. Dah macam ayam. Mana sawat tu? Atas. Dengan jana. Oh, tinggi dia. Bodoh. Hoi, anak awak tinggi? Dengan mak-mak. Tinggi. Oh bapa, ini semput aku. Sini, nak tahu kau? Kita naik tangga. Ibu, udah tak ini apa yang Jangan bagi hilang. Kita pergi bilik pertama. Wah. Ada 1, 2, 3. Wah. So nice. So nice. 2, 3. Sejuknya. Oh. Okay. Okay Wardah, kita kat mana ni? KL. Bilik kedua. Ni macam master bedroom. Okay Okay. Dah. Kuatnya. Ni. Oh, ni macam mana main dia? Itulah mainan dia. So aku nak ketang. Wardah, say hi guys. Macam ni lah. Adik cuba hi. Cepat cakap hi. Hai, Nama saya. udah. Okay. Jom. Jalan tempat lain lagi. Jom. Nak pergi dekat mana ni? Oh, ni bujang-bucing. So, bilik air ni hubung dengan bilik sana. Jom, turun. Udah bapak, udah. Okey. Pelan-pelan turun. Jom. Tak, jom turun. Kita jumpa gamer dulu ambil barang. Kakak semua kat bawah.
Tengok Pipin ke, jom. Jom cepatlah sini, hantu ke di situ. Kita main kat bawah dengan kakak, cepat. Nanti kakak dah sampai, kita naik atas balik. Cepat turun, nanti jatuh. Bangun pakai stocking pelan-pelan. Main dekat tu. Sekejap abang. Alhamdulillah satu besar. Aunty kamu ni muatan lebih 10 tu ni. Oh, ada bilik bawah. Mak tak larat boleh duduk bawah ni. Oh, patut dia balik hang. Mak tak larat boleh duduk bawah. Oh, tapi bilik air dia tak ada kat sini lah. Oh, mau nampak. Oh, pucuk apa? Okay, dapur dia. Dia ada dapur basah dan dapur kering. Oh, janganlah kau main usik. Pecah naik kita. Apa tu? Syah. Siapa bunyi tu? Ni. Hai. Ada. Hai. Macam ni. Weh. Weh. Dia dah duduk aku. Ya Allah. Ni mainan kakak kamu. Ni tak apa sih. Asal kuku. Todoh. Sensor ni. Tengok tu sebab ni. Baca lagu lain baca. Oh. Waduh. Main stay Cina. Main stay Cina. Nampak satu sama. Rumahnya benar ke? Yang tu hitam tu. Oh, enggak faham ada di dalam. Boleh lah beli satu meja. Hitam boleh ya? Boleh. Dia banyak rule. Perlawanan yang sangat-sangat serius eh. Oh. Habis, sama semua dia tidur je ni. Ini baik tu. Rumah dah semalam.
Patut. Jadi aku nak record satu biji kereta keluar, satu biji kereta keluar, satu biji kereta keluar. Wow! Ha? Gaduh dengan tembok. Ha? Ha. Nanti mak masuk dalam grup. Ya. Nak buat video kereta. Berapa kali beli tu? Siapa beli? Solehin 1008. Mengapa hari yang masih kahwin? Ni nak kena kau. Kat mana pula dia orang? Sesat ke apa? Tak, tadi kata pintu tak boleh tutup. Lebih tu kan dia lah. Cek lah. Kan dia. Dia lebih lah. Dia ramai dengan. Angkat kain jalan. Jom. Angkat kain. Ha. Let it go. Jangan nak, Mama ada pin lagi. Ada pintu. Oh dah, janganlah diri kat air dah. Cantik-cantik. Pecah lele. Ni apa? Dina. Oh, ni tak apa. Dia ringan lah. Bye. Sebelah Mami ni, jangan. Tu adik, di mana? Pergi sana. Kakak ni kat depan. Adik, angkat kain adik jalan. Ha, macam tu angkat kain. Boleh barang. Adik angkat kain. Dia tak mahu. Angkat cukup jadi dia jalan laju juga. Dia kata tak nak mahu. Macam bukan kata barang tak luar tadi. Ha, itu lah. Boleh kata masuk. Mau masuk boleh, tak apalah. Jom. Oh, dah buka slipper. Ha. Angkat dua-dua kain. Okey, angkat kain. Ikilah. Siapa beli? Adik. Makan, duduk sana makan. Mak boleh.
Bagi mak. Adik sini adik. Ni belum apa ni. Terima kasih. Tadi macam tu lebih tak nampak. Yang ada. Boleh ke kan? Saya nak record video masakan ni. Sini biar satu. Tadi Lama. Yang penting je. Ada kursi. Yang duduk sila. Boleh sila di bawah ni. Sudah Abang Hassan juga abang saya orang lama kat sini. Saya bagi hubungan Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillah bi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi. Sebagai seorang suami, kita ada puasa yang tidak boleh dilawan oleh segilah, tapi kita gunakan puasa itu dengan sebaik-baiknya. Yang penting gunakan ego yang Allah kurniakan itu kita mendidik dan menjaga rumah tangga. Ya. Jadi sebelum kita satukan mereka, kita bagi cara dulu. Tengok dulu kan kita sampai. Kali bijak ni. Jelik-jelik sikit kan. Nak tengok isteri tu nampak kat isteri sebelum jadi satukan. Tengok saya tadi di sini. Tak apa ni jaga macam maaf. Betul kan demi hasil ni ya. Salah orang kan. Sifar dulu lah Ustaz. Betul. Ya sama tak apa. Betul lah Solihin. Betul saya salah orang kan. Baik, alhamdulillah. Jadi itu sama-sama kita istighfar, selawat dan syahadat. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa hu al-hayyul qayyum. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa hu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa hu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kabro. Bismillahirrahmanirrahim. Kameraman semua standby. Standby. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Uzawwijuka ma amara Allah bihi min imsakin bi ma'ruf aw tasrihin bi ihsan. Nurnya Selaili binti Hasan dengan mas kawin. Mas kawinnya sakit dengan mas. Menikah dengan Selaili binti Hasan dengan mas kawinnya 1 dinar emas tunai. Adik. Tu orang punya. Sabar tunggu. Baik. Kemudian minta kami kepada putra ini kemudian sila saya Muhammad Solihin bahawa bila saya tinggal isteri saya Nurnya Selaili binti Hasan selama 4 bulan hijrah berturut-turut lebih dengan sengaja atau pasangan saya atau keluarga saya tidak memberi nafkah saya. Cium, boleh cium. Belum lagi. Kita ni Ustaz. Sini, yuk. Tak apa.
Solin, Jom bang, jom kita minum. kamu jangan minum. Kamu tangkap gambar dulu. Ambil gambar dulu. Kamu Oh, solat dulu. mas kahwin dekat. Dekat mak. Dekat bawah ni mak. Ni ambil gambar dulu. Okay, ambil gambar. Okay. Semangat. Pegang ni. Betul senyum. Masing-masing punya ke? Ya. Betul tak? Betul lah. Pegang. Soleh pegang satu. Okey, tengok sini. Video baik. Bagi masyarakat dia. Selamat mas kahwin tu pada lelaki. Salam. Ayo bu. Selamat mas kahwin. Masuk cincin. Kad tu tak bayar. Cincin je. Masa buat cincin. Tu kat situ. Dia je demo bagi ikut suka demo. Jangan. Semua nak dia rekod. Mas kahwin kamu nak bagi dia tu kena rekod. RM1. Tak apa. Boleh. Senyum. 1, 2, 3. Itulah. Empat kali 8 tadi. Cepatlah. 1, 2, 3. 4 kali Tu ada Soleh. Cousin of market. Okay. Suleha. Ucapan untuk pengantin. Selamat pengantin baru. Enjoy. Ucapan untuk pengantin. Ucapan untuk pengantin anak saudara pakcik Salihin dan Lili. Ucapan dia semoga berkekalan hendaknya berkekalan hendaknya hingga ke jannah. Itulah daripada pakcik. Jangan belakang. Lepas ni dia nak honeymoon kat mana? Kuantan. Kuantan. Mantap Soleh, mantap. Belum lagi. Sekejap. Untuk adik. Selamat pengantin baru Atam. Jangan lupa hadiah Raka Bendui. Lupa lah. Kau minta apa? Tak apalah. Apa-apa dapat cincin ke? Bayar untuk Atam. Yang biar diri Nak cakap apa? Lily, nak cakap apa untuk Atam? Selamat pengantin baru. Okey, lagi? Itu je? Bagi payah kawan. Ayo dah 5. Ucapan untuk abang. Dapat pengantin baru. Semoga diberkati dunia dan akhirat. Amin. Amin. Anjang untuk Atam. Bahagia dunia dan akhirat. Itu je? Baik. Ni pada pengantin. Jaga keluarga dengan baik, jaga hubungan. Buat aktiviti yang baik-baik. Baik. Alhamdulillah, tahniah sekali lagi. Okey. Baik.
Ada nak cakap apa-apa ke? Selamat berumah tangga. Yeay. Ucapan. Selamat pengantin baru. Tu je. Buat anak. Siapa lagi? Jangan. Ucapan. Buat ucapan. Tanyalah. Ucapan untuk pengantin. Ya. Semoga selamatlah segala-galanya. Untuk adik yang paling aku sayang, baby. Sekejap, siapa lagi? Mak. Ucapan untuk pengantin baru. Pengantin baru. Balu? Belum lagi. Baru dah maut. Siapa yang gablon? Selamat pengantin baru untuk Solihin dan Leli. Semoga bahagia selalu, sihat selalu, murah rezeki. I love you. Wah. Kalau Tahniah, selamat pengantin baru pada pengantin. Semoga mematang-matangkan kehidupan. Banyak-banyak bersabar, banyak-banyak bergurau. Lepas tu jangan ikut kehidupan orang lain. Ikut kehidupan kemampuan sendiri. Amin. Semoga bahagia ya. Okay, next. Sedikit ucapan. Selamat pengantin baru. Jangan lupa kuat-kuat. Dah betul lah.